Niaga Awani dimulakan dengan laporan berikut. Malaysia mencatatkan kadar inflasi 1.2% pada Mei 2025, paras terendah dalam tempoh 51 bulan. Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM melaporkan ia kejatuhan melibatkan mata indeks 134.4 berbanding 132.8 pada bulan yang sama 2024. Menurut DOSM, trend inflasi rendah yang direkodkan oleh Malaysia adalah sejajar dengan inflasi negara lain seperti zon Euro, Korea Selatan, Indonesia dan Filipina. Penurunan harga minyak dunia dikenal pasti sebagai antara faktor utama penyumbang kepada kadar inflasi yang lebih perlahan ini. Kata DOSM, sektor perlombongan merupakan penyumbang utama kepada penurunan, iaitu negatif 17.8% disebabkan oleh penurunan dalam pengekstrakan petroleum mentah sebanyak negatif 19.8%. Bagi kategori makanan dan minuman, inflasi meningkat sedikit, sebanyak 2.1%. Namun, makanan yang dimasak di rumah tidak menunjukkan sebarang peningkatan berbanding bulan sebelumnya, manakala makanan di luar rumah naik sedikit kepada 4.4%. Ketua Perangkawan Negara, Datuk Seri Uzir Mahidin memaklumkan, hampir 60% barangan menunjukkan kenaikan harga. Bagaimanapun, kebanyakan kenaikan adalah pada kadar rendah, iaitu bawah 10%, manakala 12 barangan mencatatkan peningkatan yang lebih tinggi. Sektor perumahan, air dan elektrik pula mencatatkan inflasi perlahan sebanyak 1.7%, walau bagaimanapun penyelenggaraan dan keselamatan rumah menunjukkan peningkatan ketara sehingga 4.9%. Pada masa yang sama, inflasi pengangkutan terus meningkat 0.7% untuk 4 bulan berturut-turut. Harga diesel naik kepada purata RM2.81 seliter di Semenanjung, manakala harga RON 97 terus menurun 10.4% kepada RM3.11 seliter.